Lah, kau je. Ya, kau balik je. 3 hari hilang. Mesti projek baik ni. Aku tanya kau ni. Aku rusing lah, Bat. Aku tak tahu nak buat macam mana ni. Runsing? Kau kalau runsing tak ada kes lain. Mesti kes awet. Awet kau lari kot bangla lagi ke? Rakarkan aku ni, Jo. Bat, kau jaga tolong aku, Bat. Serius je? Tolong apa? Kalau kau jumpa mak aku, Bat, kau tolong sampaikan dekat dia yang aku minta maaf. Minta maaf banyak-banyak dekat dia. Dan tolong sampaikan yang aku sayang sangat dekat dia. Dah kenapa pula aku nak kena cakap? Kan bagus kau yang cakap ni. Mak kau tu. Banyak sangat salah aku dekat dia. Keluar malam, balik 4-5 pagi. Kadang-kadang tak balik langsung. Selalu minta duit. Kalau dia tak bagi aku marah, aku tengking dia. Patutnya sebagai anak, aku yang kena tanggung dia, jaga dia. Aku anak dahaka, Bat. Aku menyesal sangat. Baguslah. Baguslah Jo kalau kau dah menyesal. Apa kata kau balik rumah, aku minta ampun dengan mak kau. Dia mesti maafkan kau punya. Tak boleh, Bat. Dah kenapa tak boleh pula? Kau jangan takut lah. Mak kau mesti maafkan kau. Mak mana tak sayang anak Jo. Kau tak faham, Bat. Ingat ya, Bat? Pasal aku, Bat. Kau tolong sampaikan apa yang pesan dekat dia. Ya? Bat! Bat! Jo, Bat! Kenapa dengan Jo? Dia meninggal. Dia accident dekat simpang jalan sana. Meninggal? Apa yang sebelah aku ni? Astagfirullahaladzim. Mimpi punya. Bat! Bat! Jo, Bat! Dia meninggal. Dia accident dekat simpang jalan sana.